Macam yang korang tengok tadi, Honor Robot Phone memang style gila. Then how dia interact dengan manusia. Lepas tu bagi aku sangat impress dengan dia punya teknologi tu. Cumanya aku nak tahu juga pendapat orang lain macam mana. So Jok, sikit lah. Ya, boleh. Pendapat kau pasal Honor Robot Phone. Okay, dia kena pakai spek pun nampak handsome sikit. Okay. Untuk Honor Robot, bagi aku menarik. Okay, dia umpama gimbal yang terkeluar, boleh berjoget-joget kan. Dia something yang unique, different and menarik lah untuk kita try. Sebab normally kita nampak foldable, kita nampak normal flagship, but now kita dah ada gimbal dekat dalam smartphone yang boleh buka tutup. Aku amazed dengan dia punya fluidity gimbal dia. Dan tadi aku tengok ada orang kat sini dia bawa compare dengan Osmo Pocket T, sebab itu adalah the nearest punya dia punya pesaing dia. Dia punya gimbal dan kepala tu lebih kecil daripada Osmo Pocket T. Itu yang buat aku lagi interesting. Cuma kita tak tahu sensor dia adakah 1 inch juga ke, better ke ataupun below than that. Saya nampak macam AI sudah ada mata. Dia mata maksudnya dia boleh learn apa you biasa buat. Dia boleh cue, hari ni you pakai baju cantik ke tak? Dia akan macam ini koyang. Wah. Ni memang satu benda yang agak gila kat lah. Kita boleh tengok yang ada gimbal dalam satu smartphone. Tak boleh nak bayangkan macam mana dia punya architecture, macam mana dia punya engineering untuk buat satu phone tu, dan phone tu nampak normal je. Tak adalah tebal sangat, tak adalah terlalu nipis sangat. So yeah, something menarik. Cuma aku curious tentang dia punya ketahanan lah, reliability. Sebab normally untuk gimbal macam tu dia ada risiko lah, macam Osmo Pocket 3 apa semua kan. Tapi dia kolaborasi dengan Ari. Siapa yang tahu Ari ni kalau korang kenal Red Komodo semua, Ari ni lagi macam tu. Satu inovasi lah. Bak kata dia bukan gimbal tapi adalah spesies baru untuk smartphone. Cuma yang aku boleh cakap, ini the best innovation yang aku sendiri memang tak expect ada dekat dalam sebuah smartphone. So far, semua pun tak tahu lagi the fully spec pasal Honor Robot Phone ni. But stay tune je lah untuk the next update.